hadis tu cukup dah tuan-tuan. 2 hadis tu cukup dah untuk kita bermuhasabah diri. Di mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehinggakan kita nak sombong, mendabik dada, sehinggakan kita nak menghina makhluk Allah yang lain. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan memakbulkan doa hamba dia. Kita mintalah doa pada Allah bila pun. Lepas sembahyang fardu ke, waktu kita terjaga tidur pukul 3, pukul 4 pagi ke, menjelang subuh ke, kita tunggu hari Jumaat, bainal khutbatain, di antara 2 khutbah ke, lepas sembahyang asar pada hari Jumaat ke, kita memburu masa-masa mustajab doa. Mana hadis kita jumpa yang Nabi SAW habaq kata ini masa mustajab doa, kita grab peluang itu, kita manfaatkan saat dan ketika itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Allah Subhanahu wa taala sentiasa nak memustajabkan doa hamba dia, ma lam yad'u bi ithmin, selagi mana dia tidak isi doa dia itu dengan dosa.